Okey, sini adalah active region yang menyebabkan berlakunya solar flare lah. So, pada paksi menegak, dia berada sekitar 350. Okey. So, theta Y dia adalah 350. Dan pada paksi X, dia dekat sini sekitar negatif 700. Okey, sekitar negatif 700. So, theta X dia lebih kurang negatif 700. Okey. So, seterusnya selepas kita tahu lokasi active region tu, kita pergi ke Helio Viewer. So, you klik link Helio Viewer yang diberikan tu. Okey. Kat sini. So, dia akan bawa kamu ke website inilah. Okey. Ataupun you Google Helio Viewer. Okey, you type je. Helio Viewer. Okey. So, dia akan klik sini. So, dia akan pergi ke dia punya web base dia lah kat sini. Okey. Okey, so you klik kat data source ni. Jangan keluar tarikh ni lah. Okey, you klik data source, dia keluar dia punya maklumat ni. Then you tengok balik solar flare event yang you pilih tu. So, yang saya pilih tadi, solar flare event 26 Disember. So, you klik kat sini, 26 Disember 2024. Then, waktu dia lah. So, waktu mula flare yang saya pilih tadi 252. So, saya akan ambil lebih awal lah. 252. So, kita akan ambil 252 lah. Okey, 252. Okey, 00. Okey. Dan kita pun enter lah. Jadi kita enter. So, lepas tu kita pilih lah kita nak yang mana. Okey, dalam ini dia ada beberapa lah. Okey, you kena ambil 94, 131, 171, 304. Semula you mulakan dengan 94. So, you klik 94. So, dia akan loading lah. Dia akan loading. Okey, masa dia ambil untuk loading tu agak lama sikit lah sebab database dia besar dan dia memerlukan kelajuan internet dengan komputer yang agak baik lah untuk cepat, untuk dapat loading yang cepat. So, ini loading dia lah full. Okay, so kita zoom. So, dekat mana nak kena zoom? So, kita tak tahu kan. So, bila kita letak cursor ni, dia nampak tak? Ni. So, yang tadi kita dah baca dekat solar monitor tadi, X dia negatif 700 lebih kurang. Y dia 350. So, kita akan letak sini, dia akan tunjuk koordinat tu. Okay, so dia lebih kurang kat sini lah. Okay, sini 700, 350 kat sini. So, ini active region yang menyebabkan flare tu. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. So, ini. So, kita zoom yang kat sini. Okay. So, you zoom kat sini. Okay. So, kita nak zoom kawasan ni je. So, apa yang kita buat? Kita nak ambil video. So, kita klik video. Okay. Kita nak ambil klik video. Select area. So, you select area yang you nak ambil tu. Okay. Kat sini. Okay. Kita nak kawasan ni je. Okay. Lepas tu, kita confirm selection. So, sini kalau setting dia macam ni. Okay, so kita pergi advanced setting. Yang ini kita ambil 10. 10 ke 5. Jangan ambil 1. 1 dia panjang. Okay, ambil 10. Yang ni size original pun boleh. Ikut kamu lah. Makin tinggi HD, makin lambat lah dia proses. So, saya ambil original je. So, ini masa mula, masa akhir. Sebab masa mula flare 26. Okay, waktu 252. Okay, so 252 tapi saya nak ambil awal sikit. Sebab kita nak observe, kita ambil awal sikit lah. Saya ambil 10 minit lebih awal lah. 242. Okey, dah. Enter. Akhir dia 325. So, saya akan ambil 335. Lebihkan 10 minit. Okey. Okey. Dan you klik okey. Dah setting semua, klik okey. So, dia akan loading video lah.
Okey. So dia akan loading. Okey. So dia ambil masa sikit. Dia complete baru dia akan tulis ni. Okey, bila dia dah jadi macam ni, maksud dia dah siap lah. So you klik je kat sini. So dia akan keluar macam ni lah. Dan you klik play. So dia akan loading lah. Dia akan loading sikit. Sampailah dia siap. Okey. So dia loading ni agak ambil masa juga. So you tunggu sekejap lah. So bila dia siap tu, you play lah. So you play, you tengok perubahan dia. Okey, tengok perubahan inilah. Okey. Hmm. Okey. So itu contoh tadi. So kalau you nak besarkan, you download. Yang you boleh tengok secara lebih jelas lah. Apa, bila perubahan tu berlaku. So let's say kita start tadi. Okey, ini tadi tu dia mula berlaku perubahan. So you tengok dia berlaku pada jam 2.59. So you ambil image. You pergi ambil image 2.59. Okey, so mula perubahan 2.59. Lepas tu, okey, you play sampai nampak, okey, dia start mula cerah. Right, so bila 3.16. So you ambil pula 3.16. And then dia sedap, lepas tu dia dah mula, uh, lepas tu dia sangat maksimum. Lepas tu dia akan mula, apa ni, dia akan mula menyejuk. Dia mula malap. So, you ambil pula dia mula malap tu bila. So, you ambil lah beberapa image untuk you analisa. So, sebelum you ambil, you nak tengok image mana, waktu, bila you nak, you tengok dulu video tu. Okay. Bagi image EUV 194 ni, kita tengok tadi dia mula untuk bersinar tu, berlaku perubahan tu pada jam 2.59. Okey. So kita pergi kat sini untuk ambil image. Okey. So sebelum tu kita letak dulu 259. Okey, 259. So kita enter. So di loading lah. So tunggu di loading sampailah siap baru kita ambil image dia. Okey. Ini dah siap loading. So macam nak ambil image, kita klik sebelah sini untuk ambil image. Ini untuk image, ini untuk video. So image pun sama, kita select area. So area yang sama tak payah ubah. Okey, so ini area yang kita pilih awal tadi, dah setting, tak payah ubah apa-apa. Confirm selection. So dia akan keluar kat sini. Okey, dah siap. So you klik kat sini, dia akan keluar image. Okey. Terus download. Dah siap masa dah kat sini. Okey. So jam berapa kat situ? Okey. Lepas tu pula dia nak 3.16 masa maksimum. So you type 3.16. 3.16. So tunggu di loading. Okey. So ini adalah pada pukul 3.16 lah. Yang mana dia mula nak maksimum. Okey, dia mula nak jadi maksimum. So, saya akan ambil image ni. So, confirm selection. So, dia akan siap. Kat sini atas ni siap. So, you klik kat sini. Belum lagi. Okey, so kita klik sini. Okey. So, dia akan keluar image ni. So, you tengoklah apa perubahan daripada image awal yang sebelum mula. So, semasa nak mula apa perubahan, semasa nak sampai maksimum apa perubahan dia, dan semasa dia mula apa ni? Mula berkurang bila. So, semua waktu tu kamu kena tahu dan juga image dia kena ada. Okey. Ni untuk 94. Lepas tu you buat pula untuk 131. So, you ulang pula untuk 131. Benda yang sama, you ambil video dulu. Okey, dalam satu tempoh untuk you tengok bila dia berlaku perubahan, bila dia berlaku maksimum dan bila dia mula cooling down. Okey. So untuk setiap wavelength ni, okey, ini kita panggil wavelength lah. Okey. Dia tak sama. Dia tak sama, ada yang sama waktu dia, ada yang tak sama. Okey. Dan perubahan corak pun sama. Okey. So
Itu yang kamu kena buat analisis pada image EUV lah. Dan dia nak loading ni ambil masa sikit lah. Okey, ambil masa sikit. Okey, bergantung kepada internet dan juga komputer. Okey, ini cara kamu nak guna Helio Viewer untuk dapatkan image EUV. Okey, untuk analisa image EUV ni, saya dah bagi appendix ni. Okey, so you boleh pergilah kat sini. Tengok. Okey, dia punya apa yang nak tulis nanti. Okey, kat sini dah ada panduan untuk kamu lah. Okey, so itu adalah untuk dapatkan EUV punya image. Okey, so nanti saya akan tunjuk pula untuk dapatkan radio burst. Okey,